Hari ni saya nak inspect kereta ni, Honda Accord tahun 2014. Yang ni enjin 2.0 punya. So kita check sama-sama kereta ni ada major accident, ada banjir ke tak. So siapa yang berminat dengan kereta ni boleh hello saya, nombor dekat bio, okey? Okey, buat yang pernah ikut follow video saya ada ajar sebelum ni cara kita nak check bahagian warehouse ni, macam mana nak tengok accident ke tak kan. So yang paling penting bahagian dot-dot ni semua masih ada. Yang ini paling mudah lah kita nampak makin kilang. So makin kilang ni lagi mudah untuk kita nampak kesan accident. Okey, yang paling penting keadaan kiri dan kanan dia tak ada perubahan. Okey. Okey, yang kedua kita tengok dekat bahagian bawah tu. Pilar bawah tu nampak semua masih kesan cantik kan. Ada kesan dot-dot yang macam saya tunjukkan sebelum ni juga. Alhamdulillah tak ada langsung kesan accident. Okey. So boleh tengok juga dekat bahagian atas ni. Dia punya dot-dot termasuk dekat skru dia ni tak ada kesan cat. Ini menunjukkan original dan tak pernah diusik. So menunjukkan kereta ni bebas daripada major accident dekat bahagian depan. Okey. So kalau nak mudah lagi tengok juga dekat bahagian ni. Ada tak getah-getah yang saya tekan ni. So kalau semua ada ni menunjukkan dia kemas dan cantik guys. Okey, untuk bahagian belakang boleh buka bahagian boot dia ni. Kita tengok dekat bahagian pilar bawah ni. Okey, kalau tengok semua masih lagi ada original silikon kilang. Okey, menunjukkan kereta ni tak ada kesan accident. Yang macam saya cerita dalam video ni, make sure molding kilang ni ada. So kalau ada macam ni semua cantik. Okey, kalau ada kesan karat, ada kesan berbeza kiri dengan kanan tu, okey, ada something wrong somewhere yang perlu berhati-hati guys. Okey, untuk pengetahuan, boot space dia pun besar, luas, 470 liter tak salah saya. Okey, so sangat-sangat besar, sangat sesuai untuk keluarga. Okey, next boleh buka segala pintu-pintu punya getah. Okey, boleh nampak ketan welding original kilang dot-dot ni ada. So kalau rajin, bukalah semua pintu dari atas sampai ke bawah ni. Okey, so kita boleh nampak kesan accident ada ke tak. So kalau kena rajin-rajin, buka 4 pintu depan dengan belakang sekali guys. Okey, so itu menunjukkan kereta ni cantik dan bebas daripada major accident guys. Okey, untuk banjir, macam saya ajar sebelum ni, boleh tengok dekat bahagian bawah ni. Make sure tak ada kesan karat semua. Macam ni semua cantik ni. Okey, kalau ada kesan karat sila berhati-hati. Okey. So kalau rajin, macam saya katakan, boleh check kat bawah seat punya roll tu, make sure semua tak ada kesan karat. So untuk interior, kereta ni datang dengan full leather, memang kemas, cantik sangat. Lepas tu dia datang sekali dengan camera reverse. Okey. Untuk mileage dia 121. Yang tu memang original daripada kilang. Full service semua dah siap buat dah guys. So memang kemas, memang sangat-sangat cantik. Okey, untuk bahagian belakang dia pun agak besar, luas, selesa. Okay, legroom yang agak lebar, even bahagian bumbung pun agak tinggi. So orang yang tinggi memang sangat-sangat selesa guys. Okay, so ada aircon blower dekat bahagian belakang ni. So memang selesa sangat-sangat. Dan ada juga armrest tu guys. So siapa yang nak beli secara tunai, saya ada bagi warranty sehingga 3 tahun. Engine, gearbox, aircon, ECU, ECM, computer box sehingga 3 tahun. So siapa yang nak dapatkan detail kereta ni, boleh roger saya. Sampai 40,000 pun boleh dapat on the road cash dalam 37-38,000. Okay, so kalau korang nak dapatkan detail, sila klik ke profile saya, hello saya. Okay, insyaAllah nanti kita jumpa. Assalamualaikum guys.